untuk orang yang masalah santau. Kalau pergi mana-mana, kalau nak makan apa semua, tuan-tuan ambil petua ni, cukup menjadi tuan-tuan. Boleh? Tuan-tuan menjadi, tuan-tuan jadi sangat-sangat tuan. Jadi sangat-sangat. Kan? Petua ni dia kata-kata ya. Dia kata-kata ya. Dia kan, tuan-tuan anggap doa terpulang, tuan-tuan tak anggap terpulang. Tapi dia hanya kata-kata. Tapi memang santau tak makan, tak lut dengan dia. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan nak makan pergi kedai lah, tuan-tuan dah bulan 12 ke apa semua, hujung-hujung bulan, tuan-tuan kedai, tuan-tuan tahu lah tempat tu santau banyak, terutama dari lori. Waktu nak makan, sebelum tuan-tuan nak apa-apa, nak minum, jangan duk minum pagi, jangan makan pagi, tuan-tuan kata tuan-tuan baca satu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, wal haq, lidah ni tu kat langit, wal haq, lidah kan, qul haq, wal haqul haq, haq. Nah, letak langit. Lepas tu kat langit. Tuan-tuan pegang cawan, tuan-tuan minum. Tuan-tuan, kalau ada santau tuan-tuan, pecah cawan tuan-tuan. Petua dia pindah, wal haq, qul haq, haq. Tuan-tuan pegang cawan pecah tuan-tuan. Pegang piring pecah tuan-tuan. Kalau tak pecah, ketak tuan-tuan dengan minum. Tuan-tuan pegang ketak dengan minum. Tak tu santau. Petua dia orang senang, dia bukan doa, hanya petua wal haq, qul haq, haq. Kita semua tu kat jari. InsyaAllah tuan-tuan pilih mana-mana pun, ambil petua yang saya ajak. Saya akan ajak doa, saya ajak petua ya. Tuan-tuan insyaAllah tuan-tuan pegang cawan, otak cawan tadi mudah sangat-sangat. Okeylah tuan-tuan.